Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan visual kita hari ini. Okey, cuba jujur dengan saya. Berapa ramai di antara anda yang pernah duduk depan laptop, tenung skrin kosong berjam-jam dan rasa seram sejuk bila dengar perkataan bab 2 atau tinjauan literatur? Kalau anda sedang bergelut dengan perasaan tu, tarik nafas panjang, relax. Anda memang berada di tempatnya betul. Sebagai pensyarah, saya dah tengok macam-macam jenis bab 2 dan hari ini saya nak bongkarkan rahsia macam mana nak hasilkan tinjauan literatur yang cemerlang. Dan kita akan buat dengan cara yang agak berbeza sikit. Bayangkan proses menulis literatur ni sama macam kita masak satu hidangan yang sangat kompleks dan lazat. Anda tak boleh kan main campak je semua benda dalam kuali dan harap rasanya sedap? Tak ada jalan pintas. Ia perlukan resepi yang betul, bahan-bahan yang berkualiti dan mestilah teknik memasak yang tepat. Jadi, inilah menu utama kita hari ini. 5 langkah logikal untuk ratakan gunung artikel akademik yang menakutkan tu. Kita akan mula dengan kenali sumber tepat, kemudian carian dan kata kunci, masuk ke teknik bacaan 15 minit, beralih ke matriks dan sintesis, dan kita akan plating hidangan kita dengan petikan serta rujukan. Jom kita mula. Seksyen 1. Kenali sumber akademik tepat. Ini fasa prep work atau persediaan kita. Ingat rule nombor 1 ni, anda tak akan dapat hasilkan hidangan bertaraf bintang Michelin kalau bahan mentahnya rosak atau kualiti rendah. Bila kita bercakap tentang bahan premium yang dijamin akan bagi anda markah tinggi, kita merujuk kepada artikel jurnal, buku-buku akademik dan proceeding. Kenapa? Sebab ini semua adalah kajian empirikal yang dah disemak oleh pakar. Sebaliknya, tolonglah elakkan guna bahan yang tak boleh dipercayai sebagai sumber utama kajian anda. Blog peribadi, Wikipedia, media sosial, ini semua big no. Kalau anda guna tweet atau post Facebook sebagai hujah utama untuk sokong fakta akademik, itu ibarat anda letak garam ganti gula dalam adunan kek. Hancur rasanya nanti. Habis tu, kat mana kita nak shopping bahan-bahan premium ni? Untuk pelajar ijazah sarjana muda, pilihan pasaraya utama anda semestinya Google Scholar untuk carian pantas. Tapi yang lebih penting, tolong manfaatkan akses pangkalan data yang universiti anda dah langgan. Pergi ke portal perpustakaan tu. Pangkalan data macam Scopus dan Web of Science ni sangat hebat kalau anda nak cari artikel berimpak tinggi. Dan bahagian paling best, anda tak perlu bayar 1 sen pun untuk muat turun artikel penuh sebab universiti dah bayarkan. Okey, kita beralih ke seksyen 2, carian dan kata kunci. Sebelum melangkah masuk ke pasaraya tadi, kita mesti kena ada senarai beli belah yang sangat-sangat spesifik. Kalau tak, anda akan sesat di lorong yang salah berjam-jam lamanya. Satu kesilapan yang saya selalu nampak, pelajar suka ambil tajuk kajian bulat-bulat dalam bahasa Melayu dan terus type kat kotak carian. Jangan buat macam tu. Anda kena pecahkan tajuk tu kepada konsep-konsep utama dan terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kenapa ya? Sebab lautan artikel akademik antarabangsa ni jauh lebih luas dalam bahasa Inggeris. Contohnya, bila anda tukar kata kunci daripada literasi digital kepada digital literacy, boom! Terus terbuka ribuan jurnal berkualiti tinggi yang relevan untuk anda. Bila dah ada kata kunci tu, kita guna pula formula carian Boolean ni. Bunyi macam teknikal sikit, tapi sebenarnya ini formula ajaib untuk tapis maklumat yang tak relevan. Caranya mudah je, gabungkan konsep A tambah perkataan AND huruf besar, konsep B, AND konteks hajian. Sebagai contoh, cuba type financial literacy dalam tanda petik, AND, saving behavior, AND, university students. Dengan teknik ni, enjin carian akan hidangkan tempat apa yang anda cari. Tak adalah keluar artikel pasal benda lain. Jom kita buat uji kaji sikit. Bayangkan kajian anda fokus pada kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan di restoran makanan segera. Tiba-tiba, masa mencari, anda terjumpa artikel bertajuk kepuasan pekerja di kilang pembuatan. Adakah artikel ni patut diambil? Mestilah tak. Kita cuma nak artikel yang sepadan dengan pemboleh ubah kita je. Terus abaikan bahan yang salah ni awal-awal supaya ruang dapur anda tak bersepah dengan benda yang tak guna. Kita masuk ke seksyen 3. Sekarang ni, saya tahu, sangat ramai pelajar yang ada fobia bila berdepan dengan jurnal akademik. Ayat dia panjang, istilah dia bombastik, memang memenatkan kan? Tapi jangan risau, saya nak kongsi satu kaedah yang kita panggil taste testing atau merasa hidangan. Maksudnya, anda tak perlu telan sebiji artikel tu kalau ia tak sedap. Inilah rahsianya, teknik bacaan 15 minit. Bila dapat satu artikel, peruntukkan 2 minit saja untuk baca tajuk dan abstrak. Kalau nampak relevan, gerak ke pengenalan selama 3 minit untuk faham isu utama. Lepas tu, imbas literatur dan metodologi selama lebih kurang 6 minit. Seterusnya,
3 minit curi-curi pandang bahagian dapatan kajian mereka dan 1 minit terakhir untuk kesimpulan. Siap! Dalam masa 15 minit je, anda dah boleh buat keputusan sama ada artikel ni layak masuk kuali bab 2 anda atau terus masuk tong sampah. Jimat masa kan? Seterusnya, Seksyen 4, Matriks dan Sintesis Maklumat. Di sinilah bermulanya fasa memotong, mencincang dan mencampurkan semua bahan supaya ia bersatu menjadi masakan yang sempurna. Perkara paling wajib ada di fasa ni ialah matriks bacaan. Ini prep station atau stesen persediaan anda. Setiap kali selesai baca artikel yang relevan, jangan cuma hafal dalam kepala. Masukkan detail penting macam penulis, tahun, objektif, metodologi, dapatan dan ini paling kritikal, kaitan dapatan tu dengan kajian anda sendiri ke dalam jadual matriks ni. Percayalah, teknik ni akan selamatkan anda daripada terlupa info. Dan lebih-lebih lagi, selamatkan anda daripada menyalin secara tak sengaja yang boleh bawa kepada jenayah akademik paling besar, plagiarisme. Cakap pasal menyalin ni, awas ya. Tinjauan literatur yang lemah tu ibarat kita hidang salad mentah. Anda ambil direct quote bulat-bulat, potong ayat orang lain sana-sini dan longgokkan tanpa dimasak. Tu baru sekat terjemahan langsung atau parafrasa yang malas. Parafrasa yang hebat pula ibarat memasak sup yang dikacau sebati. Anda baca, anda betul-betul faham idea tu, tutup artikel asal dan tulis semula guna ayat dan struktur anda sendiri. Pastinya disusuli dengan rujukan yang betul. Ini dia resipi rahsia kita. Formula untuk hasilkan perenggan yang buat pensyarah anda tersenyum lebar. Mulakan setiap perenggan bertema dengan ayat topik. Kemudian, masukkan sokongan daripada literature. Seterusnya, bahagian paling penting, buat perbandingan atau sintesis antara kajian-kajian tersebut. Akhir sekali, sentiasa link atau tautkan semula perbincangan tu dengan kajian anda sendiri. Inilah yang membezakan pelajar yang hanya tahu merumuskan dengan pelajar yang hebat menganalisis. Jom kita tengok contoh praktikal supaya lebih jelas. Katakan kita ada bahan mentah daripada 3 kajian berbeza tentang literasi kewangan. Ahmad cakap ia penting untuk perancangan. Rahman cakap ia penting untuk simpanan. Lim pula fokus pada disiplin gaya hidup. Kalau dalam penulisan anda cuma senaraikan Ahmad kata sekian, perenggan baru, Rahman kata sekian, Lim pula kata sekian, itu bukan sintesis. Itu namanya pelaporan berturutan yang sangat membosankan. Sekarang, cuba kita masak bahan-bahan mentah tadi jadi satu perenggan yang padu. Dengar perbezaan dia. Ahmad 2021 mendapati literasi kewangan membantu dari segi perancangan. Dapatan ini nyata disokong oleh Rahman 2022 yang membuktikan peningkatan simpanan. Walau bagaimanapun, analisis Lim 2023 lebih menegaskan aspek gaya hidup. Nampak tak? Kita kaitkan mereka semua. Kita guna frasa macam disokong oleh atau walau bagaimanapun. Inilah sintesis. Kita menggaul mereka dalam satu periuk hujah yang sama. Akhir sekali, kita tiba di Seksyen 5, petikan, rujukan dan semakan. Masakan anda mungkin dah sedap, tapi kalau plating atau persembahannya berselerak, markah tetap akan dipotong. Ini fasa kawalan kualiti kita. Peraturan pertama plating akademik, faham beza 2 gaya citation ni. Citation narrative digunakan bila anda jadikan penulis tu sebagai watak utama dalam ayat. Contohnya, menurut Ahmad 2021, manakala citation kurungan diletak kat hujung ayat bila anda nak fokus pada fakta bukannya pada penulis. Nasihat saya, pelbagaikan penggunaan kedua-duanya supaya aliran penulisan anda lebih dinamik dan sedap dibaca. Dan tolonglah elakkan dosa-dosa besar dalam penulisan akademik ni. Pertama, ada nama citation dalam teks tapi bila pensyarah selak senarai rujukan kat belakang, nama tu gaib. Magic. Kedua, tulis tajuk artikel dengan huruf besar semuanya. Ketiga, nama jurnal tak dicondongkan atau italicized. Dan yang paling teruk, senaraikan sumber-sumber yang anda langsung tak petik dalam teks semata-mata nak bagi senarai rujukan tu nampak panjang. Ingat, mata pensyarah ni sangat tajam bab-bab macam ni. Jadi, sebelum anda tekan butang submit atau hantar laporan tu, tolong lalu senarai semakkan diri ni dulu. Adakah anda dah bina kata kunci yang berkesan? Adakah anda susun nota guna matriks? Adakah gaya penulisan anda berbentuk sintesis bertema dan bukannya senarai ringkasan? Dan adakah setiap satu nama dalam teks tu betul-betul sepadan dengan senarai rujukan akhir? Kalau anda boleh tik semua ya, tahniah, bab 2 anda dah sedia untuk dihidangkan. Sebenarnya nak dapat skor tinggi ni ada rubrik dia. Kalau anda nak tahap cemerlang tu, pensyarah nak tengok carian literatur yang sistematik. Mereka nak tengok artikel yang diadun mengikut tema. Mereka nak baca penulisan yang padat dengan sintesis yang kritis dan citation yang 100% tepat. Jangan setakat salin tampal secara rawak. Buktikan anda mampu bina satu perbincangan akademik yang matang dan meyakinkan.
Okey, sebelum kita tamatkan sesi hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan emas. Setiap kali anda menaik perenggan yang baru, tanya diri sendiri, adakah penulisan saya ni berbentuk sintesis atau sekadar ringkasan? Adakah anda sedang mencipta argumen yang hebat atau cuma hidangkan salad mentah kat bicara anda? Fikir-fikirkanlah, amalkan resipi yang kita bincang hari ini dan semoga berjaya tawan bab 2. Terima kasih kerana luangkan masa dalam sesi penerangan visual kita. Jumpa lagi.